bila kita menulis, orang penulis selalu ada expectation. Expectation tinggi. Hi everyone, so welcome back to the next episode of Camera Roll Kita Sembang. Hari ni kita bawa guest yang cukup special juga. Si cantik, si comel, dia suka pakai warna biru, dia love biru. Kita punya penulis skrip, Kak Mimi. Hai. Akak pernah writer's block tak? Pernah. Itu memang akan berlaku dekat semua penulis skrip. Writer's block ni adalah bila seseorang penulis tu tak boleh nak menulis. Dia sama ada, dia ada banyak situation tau. Sama ada dia ada idea, tapi tak keluar ayat. Oh, betul? Tak boleh nak type. Betul? Itu satu. Sama ada dia memang tak ada idea langsung. Tak ada idea langsung. Boleh jadi juga. So dia macam apa ni? Dan dia pun boleh berlaku juga waktu tengah tulis, tapi tengah-tengah tu tiba-tiba tak tahu nak tulis apa. Bila kita menulis, orang penulis selalu ada expectation. Expectation tinggi. Betul. Tapi bila time menulis tu dia rasa skrip tu tak kena expectation dia, ada jadi gelabah. So dia akan hilang semua. Bila time menulis tu dia rasa skrip tu tak kena expectation dia, ada jadi gelabah. So dia akan hilang semua. Betul. Rasa tu hilang, idea hilang. So dia kat situ, itu adalah antara punca-punca yang berlakunya writer's block. Okay. So kerap tak benda tu jadi kat akak? Ke macam, sebab akak kan dah lama, akak boleh macam kawal sikit ke? Mana tahu? So far dia tak kerap berlaku lah. Tapi kalau dia berlaku pun bukan kerana tak ada idea tu, tapi kita nak kena cari balik perasaan tu. Feeling. Contoh kalau kita nak tulis cerita sedih kan, tengah-tengah tulis dah feeling ni, dah feel ni, tiba-tiba something interrupt kat tengah-tengah. So dia macam distract sikit. So kita kena cari balik flow perasaan tu. Okay, faham. Agak susah sikit tapi masih agak macam dah boleh boleh hadap. Okay. Kita nak cakap pasal rejection. Akak kena pergi pitch cerita akak apa semua. How does it feel untuk dapat feedback yang cerita awak tersesuai ke, ataupun rejection yang sebegitu? So macam mana akak hadap benda tu? Benda ni selalu berlaku di drama. Bila kita nak tulis drama, sebab drama ni akan melibatkan TV station, betul, akan melibatkan banyak pihak lah. Jadi rejection ni sebenarnya benda yang sehat tau, kalau kita tengok dari sudut positif lah. Dia. Jangan tengok dari sudut negatif. Betul lah. Sebab